My Digital ID berfungsi sebagai platform pengesahan identiti digital yang merujuk terus kepada pengkalan data kerajaan. Apabila anda mendaftar untuk My Digital ID, sistem akan melakukan pengesahan menggunakan MyCard dan cap jari anda, kemudian menjana sijil digital yang disimpan pada perhati anda. Apabila anda ingin mengakses perkhidmatan dalam talian yang menyokong My Digital ID, anda hanya perlu menggunakan satu sistem pengesahan untuk masuk tanpa perlu mendaftar akaun berasingan atau mengingati pelbagai kata laluan. Dalam video ini, kami nak kongsi cara daftar sijil digital ID anda di aplikasi My Digital ID. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman utama, tekan daftar online. Kemudian tandakan pada kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari aplikasi ini. Seterusnya, isikan alamat email anda dan tekan seterusnya. Selepas itu, isikan nombor OTP yang diterima dan tekan seterusnya. Kemudian, isikan nama dan nombor kad pengenalan anda dan tekan seterusnya. Selepas itu, anda dikehendaki untuk mengambil gambar MyCard diri, depan dan belakang serta suah foto. Untuk langkah ini, tekan seterusnya dan lengkapkan saja proses ini sehingga selesai. Selepas itu, tetapkan kata laluan anda dan tekan OK. Akhir sekali, Digital ID sedia untuk digunakan. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!